maklum. Jadi yang mau kah peti berapa lekahnya? 12 maklum. Jauh. Enggak. Tiga ada kau. Hai pergi. Banyak ke jika aku biji, aku ajuk gula, aku ajuk. Ya Allah. Pul ka Chandra le ada temu kamak ka peluru. Mama dulu je mak. Kau masih di ni. Oh, kalau kaki budak-budak dia mana le lari. Pul ah ka awak tu boleh hai budak. Betul suami kira. Ha! Oh. Kau berani ya? Kak Mira, kau kata pro kak? Lo nak galak aku. Tak tamun ke dia? Masak je, hijau apa tamun kan awak. Aku apa kata ni? Kejap ku harap pagi ke belam padi, ku harap ku baca peciko payah. Ku harap kan ke jalan pasti na tipu puhai. Nya pasti nasi pupu yang terjadi dalam dunia perfilman. Memang kita nyudik dalam dunia ni harus busik memang agama benar, dunia benar, akhirat benar. Baru cocok nyudik dalam dunia. Ada remuk tu ada pun nubut, pulau pendam dalam belang na remuk. Apalagi kita nyudik manusia. Bakal lah setira hati merau. Orang ganteng, peng na, artis loh. Tapi kok Fira hati mengeluh. Abang ajak kerja ni, dia boleh buat buah. Cik bang. Abang ajak tahu nak lu. Trip gua bang. Supaya kau untuk dah bawa ni abang bawa ni. Pura abang bawa. Bang. Ini dah rezeki, belum ada bubur. Cik abang dulu. Ni kakak nak ajak Chandra. Ya mak, lu nak kerja. Mana ada pegawai kalau kau kakak? Payah Bruno tapi, tang payah ije ke dia kopi ke dia. Je, ino gibat ini. Aku ada orang jadi ni. Buat tak lagi yang ke pasar na. Yang nak kat ni. Ni dia pegawai le Bruno ke. Bi menan saya galak ke. Yang aku bilang si Fira dia hanjut, bunyan sikah. Kan salah canggu je duk lam kubang, kan salah rangkang ubung jitiri. Kan salah anil hanyitung agam, salah mak tuan agai balik. Nyamban menyong mak tuan dah hana betul. Fira, Mana ya? kau belajar ni? Jajak dengan dia. Duk. Nyampakan baju yang kalau lagi rumah-rumah ada order kakasuk baju menangkap baju mencumut kakasuk. Tanya ni nyayah pegah, tanya udip dalam dunia ni. Hana perle pakaian-pakaian pasat tat yang kamu kelas kedai dengan tubuh ke kakak pakai. Lah, yang boleh. Lagi tak model biro ni. Tahan tepu model bunuh kamu kelas sebagai nak pegah apa? KII jalan nyur ikat kan bidan batai. Alah, buru-buru. Kau ni nani Han? Macam mana sih buka haba? Pegah abang ayah bahasa Aceh asli hanagat. Mana kau bahasa Aceh buka haba? Nyo, tapi nyampak mesti dia bunuh kamu lipat di lidah kedai. Nya hol nak nak jak. Ya ajak ngomong di pak ngai pre. Baik kau. Segala mungkin berkata guna kau. Nya nak tinggal. Jejak juga ayah pergi. Di peng ni tu. Peng. Alah, yang nombor dua. Peng. Urus sebut memang kena raya ke peng. Arwah mak ke beroji. Wate pun mesti ayah. Mana ayah pegang-pegangnya je. Nyobek pulang ni. Cucuk babi. Kajiannya, babi. Jadi apa? Asal kita juga peng ke mana saja. Kita juga peng ke mana saja. Alah, heran maknya mentang je ke masalah. Kan je dong je babak kedai kopi tu. Liza, kali kau pegang ikan abang tu? Kali mak lu buka tak punya baju tu kan ibu orang ni sayang mak. Mana cak kue kau dulu? Alah, hai mak. Jangan mentang kenai pergi je ke masalah. Agaknya bui Fira cik. Cik nyok kali nak kahwin dengan Ji. Kepan cerah bunga Fira dah. Nak kalau pegang baik je, bubuh Fira. Pegang baiknya ni dulu. Kau boleh main orang kan? Yang tadi dia bertanya, hai tu, kau pergi si Fira, hai tu, ngagak ke dia nunggu. Yang kagak tak amatai. Kau pakai dua, kiban cara bubuh macam mana? Alah, berjerai. Nya
Ya pasti nasib Pupu yang terjadi dalam dunia perfilman. Aduh, ya nak pulang. Memang dalam keluarganya penjagaan ini harus tajuk nyampe. Apabila memang kita tajuk peng create keluarga kan, tapi anak tajuk peng kasih depak peng cakap agam lain, cakap bapa agam lain, di depak peng bagai lain, di depak peng agam lain, di agam lain di depak ini. Yang kemungkinan hancur manusia yang punya. Jadi bertanya ujungnya keluarganya harus cukup ke saya, keluarganya harus cukup ke tadi, cukup ke kabubut pada keluarganya. Karena keluarganya masa depan, hana lain yang lebih bahagia udah, itulah keluarga yang kepatah maja jamun. Liza, 4 rumah. belum bang? Kue. Lebat. Ciaca ini boleh. Cik Mak. Mana kue? Tak inang lebat. Kau ini aja. Iya ni Pak. Aku lagi nyai nang ke kedahat. Pero lu pakai masalah di tim gua saya lu yang kerja lu kita lebih mana. Dah lebat. Buluaju. Kau tulek ke. Kak Chandra hai? Kak. Yang hadiah dari Fira tu. Oh jo, Melayu. Iron gaduh cocok tadi. Hidup nak lah udi mah. Fikir kaki ban, punya dari inang kah? Bumi tadi yang ada merah tak? Mak, jumpa ini. Ya Allah. Oh, Kak Chandra lah ada muka mak kap dulu. Mama dulu ke mak. Kok mati di ni? Oh, kalau kakek budak-budak dia mengalir lari. Oh, mama kah, awak tu boleh hai. Buka mak. Apa yang dah cincin kau budak-budak kau nama boleh kah? Mak dulu ke je nak kerja apa? Dia banyak kerja. Cik Mak, Pak Sam. Bang lagi mahal puno, tapi ilmu kau sangka tapi kok masih bang? Anak aku mak sekarang nan ro aku je mak. Banyak tu. Cik tu mak bang. Ya. Kok bisa masih bang di? Bukan kalau nombor sangka tapi mungkin mak. Tapi mungkin memang. Aku dah utama mungkin. Nyo harus berusaha lam supaya Fira jatuh dalam genggaman lu. Nian motor segamnya ni. Buat berjuang. Beralih macam lainan. Boleh. Pakai. Tren lek. Una. Tron. Una bang. Loh. Makan le. Bek buru-buru tak lah. Belum kena buat kerja. Alah yang kerja api, gap nak aja kerja. Kan nyo masalah haji boleh. Nyo, masalah haji tentang si Fira. Nak beri Fira kah? Pakai mai Fira ajak rumah lu, dengan mamak lu. Nyan baik apa alasan malu. Anak lu pulang home. Hai, Pakai. kah baik berani-berani tak kah ganggu si Fira nang? Baik nak tanya mak lu, tanya mak Roy Fira, nak lu pulang. Lagi pun lu kan nak rumah Roy kopi. Harus yang mbak kah gam karena kah ku upto tangan ji. Haji ajak rumah lu. Kau rilo. Hah, toro deh. Wow. Tutup mulutmu ya. Aku ini adalah calon suami si Fira. Suami Fira. Ha! Oh. Kau berani ya? Berani Taji. Bang. Kok wajan jak kerja kan perlu. Nak buat jak rumah lu. Bubur rumah lu. Hai bang, namanya apa nak? Home kajak je bai.
boh tak kantor baje. Keju ku pun lagi nyo, kau tahu jik nak toko baje rumah tu. Dia nak pusing, dia mungkin senjata makan tuan. Kini cadra ayo kak. Kabungi ke rumah, yakin tak kabungi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Jalan melintir mak. Tadi tak. Kebarat. Oh, batikku. Duduk nak. Bang. Jadi jendelanya katruk 200 krek kan? Pintu pakai kirim bang? Baiklah minggunya bang. Pokoknya dalam 2 orang bukai kirim pintu. Mihana beramah hilang kalau kumat rumah kau. Okey. Kamu mah? Assalamualaikum. Mana orang? Mama, mai ajak aku no. Tapi long kau awak aku nak kah baju melintir. Uki banjara nak. Kunjak mak hai menan. Bang Chandra lagi nak kahwin. Tapi lo nak galak aku kinong yang. Kak Mira, kau kata pro kak? Lo nak galak aku. Tak taman ke dek? Kau je hijau apa taman kau awak. Aku apa kata ni? Anak galak aku nak ke melintirnya. Melimang anak galak aku. Anak galak aku ke banjara je pisang dengan si Chandra. Kau nak kah kena saja long. Lo nak galak aku je. Walaupun lo galak ke Bang Chandra makan tapi baik lagi yang kita. Sayang kitanya. Baik lagi yang sayang tu Bang Chandra. Tak pisang yang nang bean. Memang anak galak lagi bandar pekot. Kami dah galot. Anak pun nak. Tapi kata nama tu. Cara nak balung. Dia macam cara nak balung. Yang tu, kiban cocok dengan Chandra. Yang menyatu ke dia lah yang anu resep tadi. Handa tu main tingku gero tu mesti asik. Menyainang yang kan aja. Menyatu ke dia lah yang mei hai tu. Nyo yang pau tu yang tuah be jondel lah tu. Mah betul ya. Kalau panglong kamu rum dah ada lama yo. Yang pun main ya. Bu nak dah pun. Kali mak. Yang bangun ke? Cika bu weh. Ya mak. Cika cuba kau deh. Ya mak, ni kalau ke. Mak buat kau ini. Nya dah lupa. Nyo kaya. Nyo ku pilot coknya nyak duduk aja. Kau pegang tu ji yang bangun, yang bengai Chandra ji. Cik apa dah? Saya dah perlu. Gerak mana? Tunggu aja. Balik ke ji Chandra. Mana ni? Kau mau bayar apa, Nek? Tak tahu, Nek. Lagi cek tangan niknya. Lagi cek batik tetap hanam tukar melimang di puput. Sepira ajak kena tapi dia pura ajak kena. Pasti nak sabah-sabah masalah. Kejap ku harap pagi ke belam padi, ku harap ku baca ku payah. Ku harap kana terjalak pasti nak dipupuhai. Mana mungkin je dia pura ajak kena. Ya Allah kamu. Liza! Buka no. Ya buka. Buka makan sendiri dia. Apa lo? Apa kamu baca lo? Mana le? Kamu ni wajan lah. Apa buka? Kakak perlu baca lo. Ini lagi yang kata. Asa Ha? Tapi kita ni kayu belum tinggal hari tak tahu. Ini lagi yang kata. Kau aku. Jika sampai lagi nyanti pulau. Bukan ada. Padahal si Yuyong pun ada panggung baca lo sampai hantar kat kerja kak. Tak bu, kalau sampai si Uro anak kecil kat kerja ambil. Mana tanya kak gimana? jadi dia. Duduk anak melintai, duduk menantu berat-berat itu. Perut datar penyakai tuan. Melintai sahaja kau. Pujuk aku bukan kat jalan tu. Jelas aku. Aku balik. Aku belum mentau. Bayar galak aku. Cik Ino, cik Ide. Aku lagi tengok. Aku yang nak tu papa. Kau kata.
Merbod 2 ton kali sekurang juta nyo kasiap. Dama kasiap. Dama su ni ada dama ni bancara. Hai aku fikir memang ke dipiranya. Lawit-lawitnya aku kalon. Baje sabi-sabi tari penampilan sabi hai. Sabi-sabi jak nyo kasih bulan lebih dalam perjalanan sabi-sabi. Nyan terjala aku kedai. Bak remoh Fatimah. Nyan menyuruh hijak kedai bermoh Fatimah. Ka kena ancur wanitnya. Nyan lagi baru kejadian di Fatimah. Kukalan ci siksa melintai. Kukalan ci idhut melintai. Dah lepas hendak aku pegah lembak Chandra. Tapi bakal kuat pegah. Beruk tat di Fatimahnya. Merbod 2 ton Buat minta apa ke Bancandra nak. Aku mati Bancandra ni. Dama su ni ada dama ni bancara. Suring. Assalamualaikum. Salam. Kau naik? Hai, tak apa. Bulu punya bulu. Baca dulu. Ke cara-cara jiwatai idhut melintai. Seolah-olah nyan kakak lim melintai. Seolah-olah di Fatimah nyan kau dianggap nyan kau berarti kamu musuh raya. Pandai je tanggap musuh kepada melintai tu. Melintai nyan buah hati kasih sayang. Singoh terkedi mati di kedanya. Nasora tu terkedi sakit di singoh. Nasome rumah sakit. Nan madan terfikir kaji. Nyan kan perumahan anu saban lagi anu tu. Memang berat hati Fatimahnya. Berat ni gulahan yang kebenaran udip manusianya. Padahal kita nyudip dalam dunianya harus bergerak jangankan ke melintai tu. Ubena masyarakat, ubena manusia mesti bergerak. Nyan baru kira uli. Waalaikumsalam. Oh, kapiu. Tak ni. Bibikah lagi ada mau Abu Nawah dak nan. Sedangkan pintu dak dek ke pukara dak nau. Haji, pulang debu. Hai kalau kau pegang boleh mungkin debu. Tak nak Kiron. Macam dah dengan debu. Putra yang kena pegang nikah putra je nyo. Dipira. Dipira tu. Memang pakai dipira. Makasih Kiron. Putra dijual je. Yo pun nak pegang bawa gaji. Dipira Ron. Janganlah kokok. Putra? Janganlah kokok. Hai pergi. Banyak ke jika aku pergi. Ku yak juk buat ku juk itulah sampai kan dewasa. Kuno ku didik anaknya tak pegang kerja baik abah fitnah kena. Tekan bagasan baju bu. Uju ni ke bah makan baju. Pek anak puai ni puai gure. Anak pun baju kahit lomba. Nak puai ju. Ni baju juga kahit Pek lomba. ambil lo kai balai Liza kadang lain. Anak pun 4 now. Untuk minta baju lain. Nyamai dia pun urang babu belum ibang. Anak pun babu mentang pi. Memang kan anak lu ngawai meninggal mak. Tapi walaupun anak mak anak dah didikan. Anak nak pendidikan anak lu mereka pegang-pegang kan abah. Iya, cik kau depu Ron dan pendidikan lagi. Tapi jangan pegang aja nanti janganlah kokok. Dan pegang nanti janganlah kokok. Jangan nak kau lihat. Hidung jangan macam lagi kalau janganlah kokok. Belum pegang nanti baik sampai bila. Landing apa? Hon ya Ron, tiba malah Ron nanti. Kan pergi kamu nang kau pegang hidung anak aku tengah fikir kan anaknya. Wabit memang kejadian yang kau pegang ikannya tapi hanabit ikan kali kalian dengan dua mata. Hidung memang tahu kalian. Maka dia orang yang berapa Ron? Ya, cik kiranya mbak jaga hidung. Hanabit. Pira kan nak jaga ikan? Kau kujuk kameng mu nyan macam kau jaga bek jaga pira ikan. Nyan sendiri aku dengar kata-kata yang kau pegang mana. Tuh. Hidung kan hanabit jaga. Ledak pun jaga lain. Lelaki jaga hidung. Gak deh orang lelaki jaga. Ini udah janganlah kokok. Cok. Kan tengok. Mau cek kayu. Ini jaga bak lu. Putranya, nyo, putra. Home ni. Kan senang dah tu jamai rumah. Hidup bahagia dah tu jamai. Nyo celaka dah tu jamai. Kayak abang kawan-kawan. Tapi kalau bentai kan nyan kadang nyo. Nyo kuat ni. Walaupun kurang bang baju tu pakai nak. Anda baju han mungkin keadaan ujun kahit me. Kuah lepa-lepa. Nyo kan kuah boleh rampok. Ha, bab pegang bab di mana. Hai bang Ron, nak pegang sepupu Mbak Ron. Nak pegang apa? Masalah Mak Ron. Pegang mamak dia. Mak Ron ni tak. Dia Ron. Ha?
Jadi kajak kena berarti kat mebu berarti untuk alasan. Sebab maklum kat jodoh orang tu. Tok. Kan bajunya kan. Oh, boleh. Bek. Kan baju. Bek. Tok. Tok. Yo. Hai saknya tak. Ya oi budi. Oh tak belum siap kurun. Anak pernah kajak belum. Jadi yang mau kah berarti pula pernah kahnya. Untuk ugah maklum. Yo. Hai sang lu sayang. Ya oi budi ni. Aku kau pegang dengan nabut gop dengan nabut naik. Dah rumah kita ke ulet kan tenang tu. Di mak kagak depu long kan Eliza. Kiban gak akai Eliza. Mantang sih gak berjodoh mai Fira. Ujoy Fira, nyoy Fira, gad Fira, jih Fira. Di Firanya nanti puan ai teh untung. Pai depu jih long kan rumah mantang tiga lak kogo. Dek Fira, kamu yang aku cinta. Oh dek sayang, kamu mau ke mana? Ha. Apa dek? Ke depan. Jangan buru-buru lah dek Fira. Kita kayak janjian gitu ada. Kenapa? Warna baju kita sama. Kayak skater. Apa tuh namanya tuh? Kopul ya? Kenapa jadi kopa? Norak kali kok. Oh dek Fira, aku mencintaimu. Oh, dek Fira, kamu jangan begitu. Aduh, dek Fira. Nyosan sulit baju sang. Lagi hana galai, memang hana galai sang. Lagi bulat-bulat hati tai kalau ro. Putra aku dia. Dah hanya ka skater kamu. Baju kita kayak sama gitu kayak jodoh. Tapi dia pergi begitu aja. Oh, dek Fira, aku mencintaimu. Aku ini agak sebel sekali. Dek Fira. Ada. Oh, baik. Sebenarnya kan, nah yang perlu penting tak tak nak pegang abang ada. Ya. Nah waktu juga tak nak pegang abangnya pun penting tak tak jangan. Hai dah aku minta aman. Masalah pribadi tak tak nak pegang. Yuk. Pat duduk mana lah? Yuk. Halo, Assalamualaikum. Hah? Mana itu, Teh? Hai Chandra, lebih penting